Rezeki memang dah tertulis, ianya takkan ke mana. Kalau kata rezeki itu memang milik kita, ianya akan tetap milik kita. Tapi ada sesetengah yang tak sanggup menunggu rezeki yang terlalu lama. Dan kini dia menggunakan sesuatu untuk memanggil rezeki itu dengan cara yang mudah. Inilah kisah yang kita nak ceritakan kali ini. Kisah yang berasal, dia diceritakan di pedalaman Sarawak. Terdirinya sebuah rumah kayu lama yang hampir reput. Rumah itu memang dah lama. Rumah pusaka. Dan rumah itulah milik keluarganya bernama Rahman, bukan nama sebenar. Kalau kita tengok daripada luar, rumah dia memang kelihatan biasa sahaja rumah dia. Dinding biasa, rumah lama, rumah kayu, dinding kayu, bertiang tinggi, bawah ada kolong. Tetapi orang dekat kampung tahu yang Rahman dan keluarganya ni bukan sembarangan keluarga. Kerana diceritakan arwahnya datuk pada Rahman ni dahulu ni bukanlah orang yang senang seperti yang mereka tengok sekarang ni. Tapi dalam masa yang begitu singkat, yang tak seharusnya berlaku, kebun yang dulunya susah untuk subur mengambil masa, tetapi kini kebunnya menjadi yang milik dia tu begitu cepat subur. Tanaman-tanaman naik dengan menjadi, dan perniagaan dia pula sekelip mata makin maju. Dan rumahnya, di dalam rumahnya tak pernah kekurangan duit. Dan nama pun orang kampung. Ada yang hanya pandang sebelah mata. Tak kurang jugalah orang kampung. Pasti akan bercakap. Dan terus bercakap. Mengatakan keluarga ini memang ada membela. Kerana apa? Mereka yang bercakap ni memang mereka dah ada bukti. Kerana setiap malam, iaitu malam-malam yang tertentu, jiran-jiran yang tinggal berdekatan dengan rumah keluarga Rahman ni tadi, mereka akan terdengar seperti bunyi orang berjalan di atas bumbung. Di bumbung mana? Bumbung rumah keluarga Rahman tadi. Dan kadang-kadang pula jirannya akan terdengar suara seperti suara seorang perempuan yang mengilai. Perlahan-lahan dia suara dia mengilai daripada arah dapur rumah keluarga Rahman ni tadi. Siapa je berani tengok kalau dah malam, kalau yang dah tahu. Kalau yang tak tahu, mungkinlah dia tengok. Tak ada siapa pun berani menegur. Jadi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Rahman ni pula dah dimakan usia. Makin lama makin lanjut dan akhirnya meninggal dunia. Jadi semenjak Rahman meninggal dunia, semuanya dah mula berubah dah. Berbalik kepada anak sulung dia pula, yang kita letak nama Iskandar. Yang mula-mula dia kerap bermimpi perkara yang sama. Hampir setiap malam dia bermimpi. Dia bermimpi dia berjumpa dengan seorang lelaki tua tapi bertongkat, menggunakan berjubah hitam. Selalu je berdiri dekat hujung katil ni. Itulah yang dia kerap mimpikan. Dan di dalam mimpi dia juga, lelaki tua itu tadi yang bertongkat itu berkata kepada Iskandar. Yang dia kata, perkara ni belum selesai dengan keluarga engkau. Itu kata lelaki yang bertongkat di dalam mimpi Iskandar tadi. Dan setiap kali dia tidur bermimpi jumpa dengan lelaki itu. Dan setiap kali itulah tepat jam 3 pagi. Rahman ni tadi, Iskandar ni tadi pasti akan terjaga. Lepas lelaki itu berkata begitu. Dan masih dia terjaga tu, dah tentu-tentulah peluh membasah tubuh dia. Basah je tubuh dengan peluh dia. Macam orang baru mandi. Dan sentak dengan itu pula, dia akan tercium bau kemenyan di dalam bilik tidur dia. Walaupun pada masa itu siapa je nak makan kemenyan pada pagi-pagi buta macam itu. Jadi Rahman dah mula pelik. Isteri dia pula selalu, hampir setiap malam dia terdengar
Seperti ada sesuatu yang berbisik dekat telinga isteri dia, suruh dia turun ke dapur. Dan perkara ni pula berlaku hampir setiap malam. Ketika baru dia nak tidur, satu suara tu bercakap macam berbisik dekat telinga dia, suruh dia turun ke dapur. Menyuruh isteri dia turun ke dapur. Itu isteri dia, gangguan isteri dia. Dan gangguan anak kecil mereka pula, Aisyah. Ini anak kecil mereka. Ini pun bukan nama sebenar. Dan kadang-kadang Aisyah ni, dia menjerit di dalam bilik dia satu malam tu. Dia menjerit, ayah, ayah. Dia kata dia nampak seseorang, iaitu seorang atuk berdiri di tepi almari di dalam bilik tidur dia. Jadi Iskandar ni bila dia terdengar anak dia menjerit, dia pun berlarilah masuk ke bilik tidur anak dia. Dan sebaik saja Iskandar ni tadi masuk ke bilik tidur anak dia, dia buka pintu bilik dia, dia tengok tak ada apa pun, dalam bilik dia tak ada siapa-siapa. Tetapi Iskandar perasan dia ternampak kesan tapak kaki berwarna hitam di lantai bilik tidur anak kecil iaitu Aisyah. Seperti ada kesan terbakar. Jelas dia nampak di papan lantai itu. Jadi sejak daripada hari itulah keluarga mereka ni mengalami gangguan dan perkara yang aneh-aneh yang kerap kali berlaku. Semenjak meninggalnya datuk mereka iaitu ayah Rahman ni, ayah Iskandar ni tadi yang bernama Rahman. Satu persatu gangguan aneh. Gangguan pada anak Iskandar, pada isteri dia, dan pada anak kecil mereka yang bernama Aisyah. Kadang-kadang ternakan yang mereka pelihara pun mati dengan begitu saja tanpa sebab. Kambing, itik, ayam mereka tanpa sebab tiba-tiba mati je. Dan yang pelik pula, duit simpanan di dalam wallet Iskandar tadi, kalau kata dia letak duit tu di dalam almari di bilik tidurnya, tiba-tiba beg duit itu hilang, dia beralih arah. Dia cari dia nampak beg duit itu di atas meja TV. Tapi malam tu dia memang yakin pasti dia letak beg duit dia, dompet dia dalam almari bilik tidur. Tapi macam mana dompet dia boleh berada di atas almari TV? Itu yang pelik juga, kata Iskandar ni. Seram pun jangan cakap lah. Yalah, kita letak dompet di dalam bilik tidur, tiba-tiba muncul dekat tempat lain. Mau tak seram? Anak mereka tadi, yang Aisyah, yang anak kecil mereka, dah mula bercakap seorang diri. Dan dia pernah kata pada ibu dia. Dia kata, ibu, kawan Aisyah kata dia lapar. Ibu dia tengok ni, terperanjat dengan muka pucat, ibu dia tanya, dengan suara ibu dia tergetar-getar, siapa kawan Aisyah tu? Dengan selamba ni. Anak kecil dia tadi yang Aisyah ni berkata, kawan dia yang tengah duduk di dalam tampayan rumah yang terletak di bawah kolong rumah. Dia tunjuk ke arah. Itu kata Aisyah. Tempayan yang di bawah kolong rumah tu memang tempayan lama. Dan Datuk Rahman ni juga pernah cakap dengan dia orang, dia tak pernah benarkan siapa-siapa pun sentuh tempayan yang berada di dalam rumah itu. Jadi anak kecil mereka kata kawan dia tadi lapar yang sedang duduk dekat dalam tempayan merah. Pandangkan perkara semakin hari semakin pelik dan aneh, makin seram. Jadi suami isteri Iskandar dengan isteri dia bersepakat untuk minta bantuan seorang ustaz untuk cuba membersihkan rumah, merawat mereka. Jadi dengan bantuan seorang ustaz yang datangnya tak jauh daripada kampung itu, sebaik saja ustaz tu sampai di kawasan perumahan, dia baru masuk lagi dalam rumah, ustaz tu memang dah pesan, dah cakap dah dengan Iskandar tadi. Dia cakap rumah ni aura dia lain macam. Aura yang sangat kuat. Aura ada sesuatu yang menjaga dalam rumah itu. Rahman hanya menggelengkan kepala. Dan ustaz tu pun tanya, dekat mana tempayan tu?
Jadi Iskandar menunjukkan dekat bawah kolong tu. Jadi mereka pun buka lah tempayan tu sambil ustaz tu membaca sesuatu. Dan sebaik saja penutup tempayan tu diorang buka, masing-masing diorang terperanjat. Apa isi dalam tempayan tu? Isi di dalam tempayan itu ada kain kuning yang berwarna lusuh. Ada juga sebilah keris kecil yang berkarat. Dan segumpal rambut yang diikat dengan benang merah. Pucat muka ustaz tu, kata Iskandar, bila dia nampak apa yang ada dalam tempayan tu. Dan dalam masa itu juga ustaz tu kata, ini saka ni. Saka ni yang dah lama dibela. Ianya tak akan pergi selagi tidak diputuskan. Itu kata ustaz tu pada mereka. Tapi tak apa. Jadi ustaz itu minta diri untuk balik dahulu. Nanti malam dia akan datang lagi untuk cuba. Kata ustaz, untuk cuba memutuskan ikatan dengan saka tu. Jadi ustaz pun balik. Jadi malamnya pula ustaz tu datang. Dan apabila ustaz tu melangkah saja masuk dalam rumah, ustaz tu memang dah rasa. Seperti yang dia rasa siang tadi, agak kurang sedikit. Tapi pada waktu malam dia masuk dalam rumah, aura dia semakin kuat. Dan sebaik saja ustaz duduk, dia terus baca segala ayat-ayat suci. Dan masa dia baca tu, kedengaran satu suara bergema di dalam rumah itu dengan bunyi hentakan yang sangat kuat dari bawah lantai rumah itu. Seolah-olah bunyi itu datangnya daripada arah tempayan lantai yang terletak di kawasan rumah itu. Dan dinding pula rumah itu diketuk hingga bergegar-gegar. Angin, daun tingkap tu dah diselak, dah dikutuk dengan selak tingkap. Bergegar-gegar. Daun tingkap tu ditiup angin macam angin berpusang. Walaupun tingkap tu dah macam tutup, dah macam hampir terbuka. Dan masa itu jugalah mereka terdengar satu suara yang sangat garau datangnya daripada bawah rumah itu. Dan suara itu berkata, mereka dengar, aku dah lama jaga keluarga ini sejak daripada turun-temurun. Dan sekarang, kenapa engkau nak masuk campur dan mahu buang aku daripada keluarga ini? Itu kata suara itu. Suara itu berkata dia seolah-olah dia macam tuju kepada ustaz yang sedang menolong untuk membuang saka itu daripada keluarga Rahman ni tadi. Dan masa itu, Iskandar, dia ternampak anak dia Aisyah. Tubuh dia yang tadi, seorang budak kecil, tiba-tiba jadi keras, kaku. Mata dia terbeliak, terbuka luas. Hilang terus mata putih yang nampak, hanya mata hitam saja penuh di bahagian mata dia. Dan masa itu jugalah anak dia bercakap dengan nada yang gurau, yang sangat garau, bukan suara seorang budak kecil. Kami dah berjanji yang kami tak akan lepaskan dia. Itu suara yang keluar daripada mulut anak yang kecil bernama Aisyah tadi itu. Iskandar terduduk dan ustaz tu pun berhenti membaca. Dan ustaz tu berkata, saka ni memang susah untuk diputuskan. Dia cakap, kiranya ustaz ni dia tak boleh nak menolong lah. Jadi pada malam tu ustaz tu minta izin dengan Iskandar untuk pulang ke rumah. Tapi sebelum dia pulang, dia berpesan supaya tinggalkan dulu rumah ni dan carilah ustaz yang betul-betul boleh membuang saka ini. Jadi semenjak ustaz tu pergi, Iskandar terus terduduk di atas lantai. Barulah hari ini dia teringat pesan arwah ayah dia sebelum ayah dia meninggal. Dan baru dia fahamlah maksud pesanan ayah dia yang ayah dia sebut pada dia suatu ketika dahulu. Kata ayah dia, kalau kau tak mahu hidup susah,
kau sambunglah apa yang aku jaga. Itu pesan ayah dia, arwah ayah dia, Rahman, kepada Iskandar. Rupa-rupanya, kekayaan yang mereka ada sekarang ni bukanlah kekayaan ataupun rezeki yang biasa diperoleh dengan jalan yang betul. Tapi ini kekayaan ianya atas satu perjanjian. Dan kini perjanjian itu, iaitu Saka, menuntut daripada keluarga Rahman ini waris baru untuk menjaga dia. Iskandar dia tak bersedia dan dia tak nak untuk meneruskan belaan ayah dia Rahman ni tadi. Dia bersepakat dengan isteri dia, kita pack terus barang kita keluar daripada rumah ni, kita tinggalkan. Kata Iskandar. Malam itu juga dia orang pack barang, terus pindah keluar, dia orang tinggalkan rumah lama itu. Dia orang balik ke rumah dia orang. Tapi gangguan tu tak berhenti dekat situ je. Sebab apa? Kerana Saka ni, dia bukan saja terikat pada rumah yang rumah pusaka tu. Dia tak terikat dekat situ sahaja. Sebaliknya, Saka itu, dia terikat pada darah keluarga Rahman, Iskandar dan arwah atuk mereka sendiri. Memang tak boleh dibuang. Mana yang tadi kalau Iskandar pindah ke mana-mana pun, Saka itu mesti akan ikut, dia akan pindah ke mana saja dia nak pergi. Dan setiap hari, setiap kali jam menunjukkan pukul 3 pagi, Iskandar dia akan ternampak dengan isteri dia, anak dia, yang Aisyah yang kecil tadi itu, mesti akan tersenyum walaupun dia tengah tidur. Kau bayangkan, budak kecil dia tidur di sebelah kau, dalam masa dia tidur, dia boleh tersenyum. Walaupun pada mulanya kau ingat dia mengigau ataupun mimpi yang best-best, tapi sebenarnya dia ingat bukan mimpi. Tapi sesuatu yang mengganggu dia, seolah-olah seseorang sedang membelai rambut anak kecil dia di dalam gelap. Jadi sebab itulah dia cakap tadi, Saka, itu rumah pusaka ni, dia nyatakan pernah pergi buat selama ni. Sebaliknya dia akan terus menuntut waris seterusnya bagi menjaga dia. Jadi jangan heranlah kalau kita nampak ataupun kita tahu kekayaan yang sangat luar biasa dimiliki oleh seseorang itu. Belum tentu kekayaan yang datang ataupun rezeki yang datang daripada jalan yang benar. Kadang-kadang ianya rezeki datang dengan jalan yang sebaliknya. Jangan lupa terus support Yuziapai, tekan butang subscribe, like, share, komen untuk Yuziapai terus menceritakan cerita-cerita seram misteri yang seterusnya. Sekian.